Selamat kembali kepada pendengar podcast Parpu Kencang. Dan kembali kepada anda punya host yang sangat normal dan pelaga-pelaga yang tidak normal. Sila. Hang normal. Ya, saya sangat normal. Bill, Tash. I'm questioning. Tash. Semenjak minggu tu dia asyik panggil kita tak normal, Tash. Tu apa pasal? Tak, aku rasa kan dalam 3 orang kita ni, Bill, no offense. tapi aku manusia aku biasa. rasa aku dengan Fi normal lagi kot. Aku manusia biasa. Aku yang paling baik dan yang paling aku boleh terbangkan langit gitu. Korang je. You agree with me or disagree? Aku heavenly. Tak ada siapa boleh lawan aku. Oh, so nak tak normal lah. Sikit je nak jadi macam Fir'aun. Risau aku. Tak, masalahnya aku rasa macam Bill, honest, dalam 3 orang kita, siapa yang paling tak normal? Yang paling tak normal sekali bukan aku lah. Aku paling normal, aku paling baik. Aku paling sihat sekarang ni. Alhamdulillah. Sebab kata pepatah, the lulu is the solulu. Sebab tu aku keep on winning kata. I keep on winning. Sebab aku normal dan baik. Bak kata siapa nama dia? With the best music. With the best music. Aduh. Salah. Jangan lupa 3 tahun lagi middle age. Aku tak. Aku umur 40 baru aku start hidup. Apa life start at 40 ya? Ya tak, life start at 40. So aku ada banyak lagi masa. Okay, so macam mana? How's your life? How's your life? What's happening? Itu nak tahu tu. How's life Boleh tak? Okay lah, start dulu lah. Boleh tak midlife crisis datang awal supaya nanti 40 plus tak ada midlife crisis? Tak, masalahnya my whole life has been midlife crisis. Dia dah bukan mid lah. Dia memang kau punya life tu adalah crisis. Kalau sekarang ni midlife crisis, apa tak lagi midlife crisis sebenar nanti? What happened to you, bro? Hilang. Tak, the thing is kan, aku rasa sekarang sendiri aku dah rasa midlife crisis. Ya, bayangkan sekarang dah rasa macam tu kan. Kalau nanti satu hari nanti rupa-rupanya ada betul-betul yang legit je sampai, what will happen to you? I'm gonna end it. Tak, buat kata pepatah kan, dalam Tamil kan, dia ada satu Serpadi ni apa? Kena pukul pakai slipper. Kena pukul pakai slipper. So jangan jadi teruskan. So even aku kena banyak serpadi. Aku rasa aku boleh kot handle serpadi lagi teruk daripada ni. Dia veteran lah orang kata. Veteran. Dah handle yang paling teruk. Jangan orang tak kisahlah what happen to you but pastikan kekal mister lah. Jangan jadi tiba-tiba jadi miss apa. Terus kan. Ada. Bak kata patah macam ni. Midlife crisis kot. Nak. Tapi kalau think about it kan, life starts at 40. So midlife hang start 20 lah. Technically speaking, masalahnya midlife tu maksudnya ada ending kan. Faham tak? Bila ada kat tengah-tengah, maksudnya ada penghujung. So macam mana kau confident 40 tu kau punya tengah-tengah? Mana tahu kau punya tengah-tengah mungkin 30. Faham tak? 40 tu dia restart. Dia refresh balik server baru So basically macam One Human kan, every week every season dia bertukar kan. Tukar season. So sebiji macam ni aku rasa lah. So mengikut teori aku, dengan apa yang aku hypothesize, according to the Archimedes theory, to Pythagoras, E equal MC square. Macam tu. Macam tu. Tash, rupanya dulu dekat ulama pertama yang menyebarkan Islam kan, yang datang ke Nusantara, nama dia Syekh Rukunuddin. Tak tahu pula. Mantap lah Rukunuddin. Aku suka dia, apa kepala Rukunuddin ni. Syekh Rukunuddin Surawadi nama dia. Dia adalah pertama ulama yang gila-gila yang datang Nusantara, apa tu Islam kan semua. Tapi kalau dekat Malaysia ada 2. Yang tu yang Wali Songo tu selepas dia. Tak, dekat Malaysia satu datang daripada Kedah, satu lagi datang dari Melaka. Melaka So tak, Nusantara termasuk semua tu.
Dia yang pertama Nusantara, memang Nusantara termasuk semua. I'm talking in the context of Malaysia. Kalau in Malaysia, dia ada 2 tau. Tapi tak tahu siapa yang dulu sekarang. Masalahnya kalau kau nak claim memang Indo nanti claim dia datang dekat Serambi Mekah dulu. Tak, Indon memang mungkin datang awal. Tapi in context of Malaysia, masa Kesultanan Melayu Melaka, this is just purely from what I read lah. So jangan please do your own research. Dia ada 2 ni. Satu, kita ada 2 kerajaan tau masa zaman Kesultanan. Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Kedah Tua. So Kesultanan Kedah Tua, dia masuk, ada seorang ni nama dia Tok Syekh. Dia masuk daripada situ masa Kesultanan kedua, tak silap aku. Macam tu Perasan tak dia dah sultan time tu? Tak, dia tukar jadi sultan. Hantar sebelum sultan tu siapa? Sebelum sultan tu adalah Raja Besiung. Raja, yes. Dia panggil raja-raja. Sebab tu hantar keturunan Raja raja-raja. Besiung tu yang siapa? Raja Besiung tu bukan itu bukan vampire. Yes, exactly. Itulah mythical story yang diperabak. Dia adalah waris kedua, waris ketiga. Dia betul-betul cekik darah. Okay. Bila belajar bahasa sejarah Melayu kan, apa you will see lah yang betapa banyaknya Barat tutup. Memang betapa banyaknya dia orang tutup sejarah itu. Dia ada satu tu. Okay, first time British main kan, depa dah buat semua atrocities. Lepas tu Jepun main attack kan. So Jepun buat teruk gila lah. Tapi aku tak rasa, dua-dua buat benda teruk. Tapi bila British main balik, depa clean up balik semua. Dia tutup balik. Ya, dia kononnya nak rewrite history, jadikan cerita tu jadikan cerita dia. So basically sejarah jadi sejarah dia lah. Tahu kenapa? Senang cerita kan. Dulu Tanah Melayu dia kawal kot. Dia sampai yang paling senang pernah dengar lingua franca. Kalau dah sampai tahap macam tu sekali, kalau dah sampai tahap macam tu, jadi bahasa maksudnya dia betul maju kot sebenarnya. Jadi dia maju tahap hebatnya tau. Tapi kenapa history tak banyak? What happened? Tak pelik ke? Buku-buku tu semua kena bakar, tahu tak? Tapi tu lah, aku rasa kalau ini spekulasi aku lah. Kau pergi kat British punya museum mesti jumpanya. Itu sebab tengok kan. Itu sebab tengok kan. Everything is ours. Everything is there. Tahu apa yang paling gila sekali? Kalau pergi dekat public library lama-lama Europe ataupun Western punya, apa yang dia orang sampaikan kita punya history adalah yang macam ni yang kita biasa dengar, yang dia orang merendah-rendahkan kita berbenda semua kan. Ya, basically dia kata kita kalau ni kita kecil. Pergi ke tempat lain, pergi kat public library Turki ke ataupun Baghdad ke yang ada sebut pasal Melayu, lain kot. Melayu ni adalah bangsa yang hebat kot. Dia orang cakap. Tak, dia lain. Hantar Kesultanan Melayu Melaka, betapa gempaknya dia menang dengan Portugal 3 kali kot. Hantar rasa macam pricing kan. And then gila tu. Dia orang abad 3 kali tu sebab apa? Satu, first daripada Turki Uthmaniyah punya aid. Masa tu Turki Uthmaniyah dengan Turki yang besar gila time tu. Itu time zaman kegemilangan Turki tu. Yang ni dia ada multiple issue yang menyebabkan Turki Uthmaniyah jatuh. Contohnya depa hutang lah apalah dengan British. Kita dulu jatuh sebab betrayal. Kita kalah dulu, ada orang betray. Bukan. Nama dia betul tak? Yang ni betul. Yang ni memang bukan. Aku about multiple issues. Betrayal satu tahap, ni pun satu tahap, and then other stuff also lah. Dia bukan satu saja. Tapi no offense Tash. No offense tau. Tahu tak siapa yang betray tu? Siapa? Kita sendiri. Indian Muslim. Biasa. We see money man. Dekat situlah kita akan masuk kita punya tajuk pada minggu ni. Dengar, semangat saya cerita pasal sejarah ni. Dan kita boleh dengar dekat situ, betrayal. Di mana you betray ditikam belakang. So dekat situ kita takkan benda ni berkaitan dengan tajuk. Ya betul. Kebetulan tu aku macam korang cerita kan, aku macam berkaitan lah dengan tajuk ni. So dia tak adalah directly macam betrayal tu sendiri, tapi macam kalau kita tengok lah berdasarkan sejarah,
dia ada satu institusi yang kita panggil institusi beraja. Institusi beraja ni kan, dekat Malaysia lah kita tengok kan, macam mana raja heritage ataupun turunkan dia punya darjat ataupun pangkat dekat bawah dia macam mana. Dia akan ada keluar satu perkataan tau yang orang tak akan faham dan aku pun susah nak sebut. Tapi aku jumpa perkataan ni dan aku jumpa macam wah. Aku risau ni. Perkataan ni hebat ni. Tak, aku tak nak cakap pasal raja. Aku tak nak cakap pasal raja. Aku cuma cakap dalam konteks dia ada perkataan ni. Nama dia nepotism. Korang pernah dengar tak? Itu tajuk kita pada minggu ni. Aku tak nak cakap pasal raja. Bahaya tu. Nanti hilang kita punya channel tu. Aku nak cakap pasal nepotism ni. Apa yang korang tahu pasal nepotism? Itu kita punya topik pada minggu ni. Dia macam kebetulan lah. Nepotism ni ada bau-bau macam kalau raja, dia turunkan darjat dekat bawah-bawah dia. So nepotism ni sebenarnya ada kaitan dengan tu juga. So kita mulakan dengan definisi nepotism tu sendiri. Cepat-cepat. Siapa nak satu point ni? Nepotism. Bel. Fi. Go Fi. Dia bagi kuasa kat yang terdekat kat dia macam tu lebih kurang. Ya ke? Dia macam bias. Bias Dia macam Okay, keluar Mr. Google cepat. Tak, perkataan paling simple. Okay. Kabel. Dia bias dan ada kabel. Itulah perkataan yang kita selalu guna, tapi kita tak tahu perkataan besar dia macam mana. Kita dalam bahasa Melayu kita akan dengar kabel. Lepas tu dia akan ada kroni-kroni dia sendiri. Ini antara benda paling besar yang kita nampak dalam kehidupan seharian kita, terutama dekat Malaysia. Malaysia memang ada isu besar tu, kabel dengan kroni-kroni ni. Diorang akan ada community diorang sendiri, ada group diorang sendiri. So spicy lah topik ni. Tapi tu lah, dia punya perkataan besar dia orang tak tahu. Perkataan besar dia adalah nepotism. So tapi nepotism ni bila fikir balik, bukankah dia orang deserve buat macam tu sebab dia orang berusaha jadi kaya? Itu kita nak bincang tu. Topik nepotism ni. Adakah nepotism ni okey ataupun tak okey sebenarnya? So kita mulakan dengan topik kita ni, nepotism. Tak sebagai parah. Aduh. So kita dah faham perkataan maksud nepotism berdari. Sebab aku dengar perkataan ni daripada dengar berita apa benda. Dia macam orang dapat pangkat ni semua sebab dia nepotism je. Dia ambil orang-orang yang dia kenal dia. Dia ambil orang-orang yang bau-bau bacang dengan dia, ambil orang dia je. So aku macam tertarik lah. Kita nak tengok dalam reality nepotism sebenarnya. Tapi kena hati-hati sikit lah. Kita tak cakap tu. Aku macam raja tadi. Dia ada kaitan tapi macam tak ada kena-mena. Honest lah. Kalau fikir pasal benda ni kan. Aku rasa macam it's deserve tau. Deserve? Okay. Okay. In a sense kita nampak daripada segi positif. Okay, kita start daripada point positif dia. Apa yang kau boleh nampak positif ni daripada nepotism ni? Sebab bunyi dia macam bahaya sangat tau. Nepotism. Satu. Okay, in a nicer word nepotism ni sebenarnya network. Okay. Networking. So, hang appeal kat seorang tu untuk masuk network. Okay. Then, contoh lah sekarang, kita ada 3 orang. Dalam 3 orang kita, seorang start business. Okay. So, daripada business tu, lepas tu hang ada 2 orang hantar resume. Satu is your friend yang hantar walaupun dia tak buat kerja elok, tapi he can still do work. So, and then there's one more person who is much more qualified. Okay. Itu pun nanti ada keyword juga aku nak keluarkan nanti. Itu pun ada keyword juga. Okay, teruskan. Lepas tu, contoh S tier dengan A plus tier punya karakter. Okay. Basically legendary dengan rare lah. Legendary dengan rare lah. So, walaupun dia tu legendary, akan lebih inclined to rare because he's your friend. Lagi satu rare, selalunya rare, dia lebih fleksibel. Kalau legendary, dia specialist. Dia specialist dekat satu benda je. Kau suruh dia buat benda lain dah jadi susah. Tapi kalau kau ambil yang rare dia lebih fleksibel. So dia boleh coverage lagi banyak. Walaupun tak power semua, tapi coverage lagi banyak. Dekat situ kau boleh nampak. Dia ada tak baik dan buruk. It's a nice side lah. Masalahnya kadang-kadang nepotism yang work dekat Malaysia ni is a different case. Itu akan masuk dekat topik negatif pun. Bila fikir pasal tu kan, nepotism dekat Malaysia ni ada S tier punya person dengan D tier punya person. Itu lah tu. Kadang-kadang bukannya D tier tau. Dia tak tahu pun apa yang dia buat. Tapi dia dapat sebab daripada kabel tu dapat tarik cangkuk dekat dia. Dia masuk. Dia dapat position. Okay, dia nak buat apa dia tak tahu. So dia kalau jadi pak tunggul lagi tu. Company, it's okay tau. Bagi aku. Kalau it's your company, you have the right. Okay. Contoh aku buat company. Lepas tu ada 2 karakter main kat aku. Satu D tier. Tapi I feel like
Tak apa lah. Aku rasa di tier ni aku boleh work lagi ni sebab aku dah kenal lama. Ada potential, Faham? ada potential. Ada potential. Tapi bila mai dekat company orang lain, patutnya pilih S tier lah. Ya tu. Memang Walaupun orang lain akan nampak kenapa kau tak ambil orang S tier ni? Apa engkau pilih bulu orang panggil kan bahasa Melayu. Pilih bulu kan. Itu dari segi positif dah. Orang tak nampak kita ada growth, ada potential. Tak semua orang boleh nampak potential dekat mana-mana cabang pun. Geram juga sebenarnya ni. Benda yang geram sebenarnya pula. Okay, kita start dengan positif dulu. Tarik nafas, kita start dengan positif dulu. Apa je benda positif kau boleh cakap? Positif. Fikir positif. Go to mindset positif. Jangan fikir pasal kau punya staff yang sekarang. Okay lah, positif dia at least dia boleh memberi peluang pekerjaan kepada yang tak boleh bekerja sangat. Okay. So itu je lah. Tapi kan, cuba bayangkan. Ada tak yang cerita tadi? Rasanya dia orang deserve kot nak buat macam tu. Selalunya dia orang yang apa, yang ni tolak HR lah, tapi selalunya yang atas sikit daripada tu, yang bukan melalui HR, yang atas sikit, dia menggunakan kabel atas apa level punya management. Selalu dia orang dah layak kot untuk, walaupun sebenarnya secara morally, ethically tak bagus. Dia macam dia lompat tangga macam tak elok lah lompat tangga kan. Tapi kalau apa management nampak dia punya potential. Faham tak? Contoh for me, kalau contoh orang dah jadi contoh I'm CEO kan. Nak jadi CEO ingat senang ke? Orang dah deserve kot. At least ada kuasa untuk nak bagi kat seseorang apa yang dia nak bagi. Tu lah. Lagi satu kalau nak jadi CEO, kau ada, kita boleh nampak ada dua jenis cabang lah jadi CEO. Sama ada cabang direct basically dia pakai nepotism ni. Bapak dia kasih dekat anak dia jadi CEO. Orang akan nampak kalau negatif sebab macam asal kau kasih anak kau. Lagi satu pakai benda skill. Macam ni, kalau dia tak puas hati, jadilah macam bapak dia jadi kaya. Jadi boleh jadi anak dia CEO. Tapi kat situ aku boleh counter V. Macam yes kau boleh buat, tapi kenapa kena anak kau? Dekat situ orang akan selalu petikai. Kenapa? Yelah, kenapa dia? Sebab I mean dah dia punya dia rasa dia layak buat macam tu. Dia membina company tu, dia founder. Itu dia punya legacy ya. So dia boleh buat apa pilihan yang dia nak. Lagi satu point valid, tapi lagi satu share sistem wujud. So kalau contoh selalunya CEO ni, founder, share dia banyak. Jadi apa yang dia nak cakap, kena ikut nak buat macam mana. Dia punya pemberat dekat dia lah. Dia lagi heavy. Kata pepatah, you bring in the money, you have the top. Yes. Kalau contoh orang tak puas hati, kenapa jadi CEO? Kau macam tu, belilah share. You buy share more than me, and then you can talk. Nampak? Dia sebenarnya everything, kalau fikir secara logically, sebenarnya kalah orang tak puas hati. Tapi kalau secara morally, boleh cakap lah. Nanti, tapi yang ni positif lah kan. Ya positif dulu. Nanti negatif kita masuk. Dia tengah membara ni. So relax dulu. Bagi aku kan, untuk Fee punya point, untuk upper echelon, upper echelon. Faham tak? Upper echelon tu kira my point is for upper echelon lah. Yang yang orang atas. Kalau lagi satu kebanyakan orangnya tak nampak tau. Ni kalau jenis yang HR ni, yang dia orang pun masuk macam apa, lepas tu dia orang rasa dia orang berkuasa nak pilih apa yang tak betul dan dia punya pemikiran yang tai tu. Yang tu bodoh lah. Tapi yang ni kita cerita pasal positif kan. Relax dulu. Sebab dekat sini dah ada keyword dia. Kan macam kenapa kita nak ambil orang ni, ambil orang tu. Selalunya ada satu keyword yang kita selalu tak tengok lah. Meritokrasi. Kataan pendek dia adalah merit. Pernah dengar? Merit demerit kan zaman sekolah tu. Merit demerit kan. Siapa yang tahu je apa maksud merit demerit. Orang yang bagi ni merit kat semua orang kan. Legend kan. Aku pengawas dulu zaman sekolah. Aku suka sekolah macam dulu jarang tu dengar merit demerit ni. Sekolah aku pakai tu merit demerit ni. So aku pengawas. Sekolah aku demerit tu favorite topik. Sembang macam nak apa, kalau hang dapat demerit ni. Hang tak boleh. Masalah dia punya tahap student life is dead. Itu lah macam kau dah dapat demerit kau tak boleh, kau kena tambah lagi setahun tu. Kau tak boleh habis sekolah tu. Sebab kata pepatah kan, macam apa, the lower caste lah. Bottom of the barrel, peasant. Itu lah, kau macam kau betul-betul jahat lah dekat sekolah tu. Kau dapat demerit tu. Aduh. Tapi daripada keyword dia meritokrasi, merit demerit. So merit demerit ni
Macam kita tengok tadi lah, sangat subjektif cara kau sebut tu. Macam aku bagi dekat anak aku sebab ini company aku. Tapi bukan sepatutnya kita tengok berdasarkan merit ke. Ya, berdasarkan merit ni. Ya, sebab aku nak bagi satu situation lah. Aku bagi satu situation. Ini isu yang aku dengar perbincangan yang rancak pada zaman ini. Di mana kota, kalau kita tengoklah dekat Malaysia ni, macam mana dia punya pembahagian dia adalah, aku dah ulang banyak kali tu sampai aku dah jadi radio rosak dah. Di mana orang yang layak straight A sepatutnya dapat masuk dalam, orang kata asasi ke matrikulasi ke, direct masuk sepatutnya. Tapi disebabkan 1%, only 1% je masuk pakai kabel, hilang peluang budak-budak straight A. So dekat situ diorang dah pakai sistem merit, bagus lah, budak straight A boleh masuk. Tapi still boleh terlepas juga sebab apa? Sebab ada orang masuk pakai kabel yang kita panggil selalunya kan. So dekat situ kita boleh nampak sebenarnya nepotism tu sendiri tak adil. Kita dah nampak lah keburukan nepotism dekat situ. Why you remind? Okay lah. Sebab cerita ni jadi menarik sebab ada orang pernah alami benda ni. So dia, sebab tu dia tahan je marah dia tadi. Dengar, dia punya marah dia tu dia tahan. Okay, positif dulu. Orang belajar gila-gila, berusaha macam apa? Straight SPM. So orang nak apply lah asasi dekat UM. Dua saya physical dua nak pergi UM. Tapi tak dapat. Sedangkan kau cerita lah semua straight A, Koku, semua awesome lah sebenarnya cerita. Time tu kira macam high prospect lah. Macam my specification complete lah, macam tu kan. Lepas tu tak dapat. Lepas tu dengar cerita ada orang yang 6A, 7A dapat masuk. Jidai, what the fuck? What is this bro? What is this? Lepas tu bila tanya-tanya dalam lagi, rupanya dia target yang B40. What the hell is this? Masalah itu dia menjadi isu menarik. Tak ada equal opportunity lah. Dia nak cuba buat equal opportunity untuk golongan bawahan, golongan middle class dengan golongan top. Sebab tu ada BMT, B40, M dengan T. So setiap tu ada kota dia sendiri. Dan sepatutnya lah dengan adil dan tak samanya dia bagilah peluang dekat 3 tahap ni untuk dapat tak boleh. Untuk UM tak boleh buat macam tu. For me punya, my personal opinion, untuk universiti nombor 1 dia tak boleh buat macam tu. Dia kena kekalkan merit. Dia kena kekalkan dia punya quality. Untuk universiti nombor 1 dia tak boleh buat macam tu. Kalau universiti yang lain-lain terserah nak buat macam mana. Tapi untuk universiti, selalu kan kau dalam sebuah, contoh kita tengok Harvard ni, kalau Harvard buat macam tu, adakah Harvard akan masih lagi sekarang? Akan sekarang gitu lah. Dia quality dia akan down sebab dia buat macam tu. Jadi dia tak adil. Dia tak fikir masalah dia tak nampak color, dia tak nampak kaum, dia tak nampak tu. Dia nampak kau pandai ke bodoh. Yes. Itu je quality dia tak dia boleh. nampak. Yes. Itu masalahnya sebenarnya Harvard dia punya next level je. Harvard dia punya next level je. Kalau kau pandai pun, kalau kau tak genius belum tentu. Itu next level ni. Dia kena macam tu. Dia tak boleh berdasarkan B40 benda semua. Jadi apa function universiti nombor 1? Universiti nombor 1 dia kena macam mana, dia kena pemilihan tu berdasarkan betul-betul. Dia tak boleh berdasarkan benda-benda tak boleh. Malah nak cerita benda ni. Sebab tu kata dia adil tapi tak sama. Tapi aku khabar benda ni kalau think about it, kalau we take positive story out of this, kalau hang masuk UM, hang tak jumpa kami. Yelah, dia nak cakap kot. Hang tak jumpa kami. Kita tak buat podcast ni won't even exist. For me sekarang tak berkisah lah sebab I mean dah terlepas, and then I get the silver lining. Kira macam dia kasi ada hikmahnya lah. Maybe ada hikmah dia. Dia tak adilkan di sini sebab apa? Bil, kita ni silver lining kan Bil? Itu lah. Tapi kalau berdasarkan dia punya cerita main story dia tak bagus lah sebenarnya. Tak bagus. Memang tak bagus. Kalau dia nak buat berdasarkan B40 tu, buat kat tempat lain lah, UiTM ke tempat-tempat macam tu. Tapi itu yang satu rasa UM tu biasa. Yelah, to be honest lah, kalau sekarang dah biasa lah. Sebab dia orang macam tu lah. Dulu tak biasa UM. Kalau aku macam leaning more towards patut ada benda ni. Faham tak? Kota-kota To a certain degree. Tapi dia macam mana, maybe it's a bit controversial lah. Tapi untuk honestnya,
aku rasa quota untuk B40 is valid. Entah sebab apa. If B40, they don't have any other means to sustain. Sebab bila hang miskin, ni I'm not talking of B40 yang upper class sikit. I'm talking of bottom of the barrel yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. So, kalau hang think about it, depa tu don't have enough time and enough everything to study like you study. Jadi apa yang buatkan dia enough everything bila dia dah masuk? I mean, at least now she got a chance to focus. Ya, so dia punya ayat dia macam ni. Jadi apa? Ni. Dia punya situation dia macam ni, V. Walaupun dia kena nerf, dia dah pandai lah. Dia kena nerf ni. Dia miskin, dia susah, tak ada resources. Dia kena nerf. Tapi dia pandai. Apa tapi bukti kalau dia pandai? ni, so dia punya situation dia kalau kan. Kalau lah orang yang B40 tu tak ada kota untuk dia langsung. Tapi kalau dia pandai sikit je. Adakah untuk dia masuk, kalau betul tak ada kota ni. Ni kita cakap pasal situation awareness. Contohlah, kota tu tak ada. Dia memang ambil yang betul-betul pandai je. Kebanyakan yang betul-betul pandai tu sebab ada yang hard work, bagus lah. Ada yang betul-betul pakai hard work, bagus. So dia pandai sebab hard work. Lagi satu ada setengah orang pandai sebab dia ada resources. Yelah. Tapi kena ingat. Okay. Dia kena ingat. Dia tak susah boleh pergi UM. Dia universiti lain ada lagi. Tak, contoh aku bagi macam ni lah. Okay, for example, you focus everything in order for your SPM. Tapi, mungkin untuk B40 ni, untuk mereka nak equalkan playing field. Sebab kata patahan, kalau fikir in term of gaming kan, mereka nak equalkan playing field. So, apa mereka buat adalah, macam mereka create this B40 quota untuk apa? Kalau nak tengok the other side of the coin lah. B40 ni, diorang mungkin tak fokus pun SPM. You need to understand because they have other things they are committed. Okay, faham. Tapi apa bukti yang dia bijak? SPM lah. I mean, dia B40 tapi dia boleh dapat to a certain level. Result dia still cantik lagi lah. Dia tak sampai E atau C. Faham tak? They are still choosing in B40 themselves. Yelah, tapi dia tak kalau dia ambil yang 8A, 7A, orang boleh terima. Faham tak? Itu lah. Tapi kalau dia ambil yang 5A, basically tak kena. Tak macam jauh sangat perbezaan dia. Itu lah. 5A ni macam normal. Aku akan abang kabel lah kot. 5M normal. Apa? Itu boleh A, itu DI boleh A. Dia akan tercalik dekat situ, kita nampak. Dia pakai kabel dia tu. Kau merit kau tak ada. Merit kau kalau ikut kau tak cukup pun. Tapi dia still dapat juga peluang sebab kota dia tu. So nampak dekat situ. Tapi to be honest, kalau macam kau faham, lagi satu, kalau dia nak belajar sangat, kenapa dia nak kena targetkan UM? Sedangkan dekat universiti ada banyak lagi universiti awam dan bila dia habis belajar pun dia boleh berjaya. UM bila dia buat kota, dia tak betul sebab dia UM nombor 1 kat Malaysia. Dia tak betul. Tapi aku akan abang lagi satu tau. UATM dah wujud. Kalau contoh dia buat semua sekadar nak B40, apa yang membuatkan universiti tu quality? I would say a different thing. Apa? Kena tengok daripada aspek lain. Aspek macam mana tau? If just in case tak ada B40, semua memang betul-betul 100% fokus, genius, prodigy, got have enough time and everything kan. Mereka takkan nampak perspektif. For example lah, aku abang in our friend group itself lah. Rasa kan, akan dapat perspektif kami tak kalau tak pernah jumpa kami? Dia aku bagi satu situation yang orang tak faham apa yang Tash nak cakap ni, tapi dia tak logik sebab dia tak logik. Kalau kita bagi example Harvard kan. Contoh Harvard kat Malaysia. Adakah logik Harvard nak ambil Tajudin ambil B40? Dia universiti yang power, universiti yang macam satu globally dia power. Adakah logik dia nak buat macam tu? Tak logik. Tapi kalau contoh kerajaan dia kata nak tolong B40, dia pergi dekat universiti lain. Buat kota tu untuk dia orang. Banyak cara. UM dia tak boleh buat. UM specifically untuk the best of the best. Dia tak boleh buat macam tu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kena kekalkan kualiti.
Tiba-tiba dekan UM dengar kan. Kalau Imagine podcast didengari oleh dekan UM. Bagang tu dia pergi duk kutuk pasal aku. Kita tak cakap Ui, betul kan. Kita cuma cakap dah MB40 ni dia perlu, sebab dia unfortunate, dia kena ada external help untuk supaya dia berdiri kan. I understand that. Tapi banyak universiti UiTM ke ajar anda wujudkan. Dia orang pun senang je masuk. So kat sini kita nampak kita boleh sampai dekat dia punya penghujung dia adalah dia punya end goal dia, ataupun orang kata penamat dia kan. Ni point akhir kita. Sorry Abel, aku nak perbetulkan sikit. Okay, nak buat aku B40 tak kot. Nak counter? Sebab the thing being kan, aku adalah most forgetted class oleh government or anyone. Hang adalah mamak. Tak, kelas yang paling forgetted. M40. Wujud ke gulungan M Tak. The thing is kan, semua akan cakap B40 T20. Tak ada siapa akan cakap pasal M40. Asal bukan skandal lain ke? Sekarang bukan T20 B20 M50 T30 sekarang. Aku tak tahu apa dia punya istilah, tapi aku tak tahu. Tapi yang pasti dia ada BNT je. Daripada B40 tu dia dah upgrade dia punya kelas pergi ke middle. Ada yang middle upgrade kelas pergi ke high class. Jadi tu sebab dia lain. Dia jadi sorry lah, aku B2 je. Aku tahu BNT je tu, Subway punya tu, BNT. Ada satu gila cerita ini pasal HR. Itu masuk webinar. Okay. Dia cerita lah. Dia cakap macam ni. Kalau dia interview seseorang ataupun ada applications kan, dia akan ambil result yang bawah 35. Dia akan ambil yang 3.1, 3.2, 3.1, 3.33 CGPA. Dia tak ambil yang perfect kenapa? Sebab dia kata selalunya orang yang high CGPA ni dia macam ego sikit. Dia tak nak ikut cakap orang apa benda semua. Yang ni macam bodoh lah. Yang ni macam Itu dia dah masuk dekat, orang kata boleh masuk, bukan kategori racist, bukan. Apa kau letak label dekat atas kepala orang. Kau dah start labeling. Ini dah masuk ya. Itu lah, dia agak valid apa yang cakap, tapi dia buat assumption. Yalah, kau assume, lepas tu kau terus label dia macam 4.0. Dia to be honest kan, title kita untuk podcast ni adalah HR. Aku still fokus dekat kita punya tajuk lagi. Kita still tengok merit dia. Aku tengok FE punya merit. Aku tengok Tajuddin punya merit. Aku tengok aku punya sendiri punya merit. So dia ada heavy dia, ada yang light dia. So ada berat dekat sini, ada ringan dekat sini. Kat situ lah kau bagi point, dan aku boleh dikatakan korang punya point dua-dua dah hampir sama So pemberat dia lah kan, kita nak bagi kata putus pemberat dia, penghujung tajuk dia punya end goal dia. Apa maksud end goal ni? Maksud kita kejar sangat merit ni, macam contohlah kita nak ambil student kan, kenapa kita kejar sangat budak 10A tu? Kalau dalam office kan, kenapa kita kejar orang yang terbaik tu? Apa je yang kita nak sebenarnya? Apa penghujung dia? Excellence. Itu kau punya keyword V. Tajuddin? Yes. Apa je tujuan? Aku honest kan, dia sebab kalau aku rasa lah, tanpa bagi aku lah, tanpa meritokrasi ni, tanpa merit, semua benda akan jadi mediocre. Dia jadi biasa je. Adakah benda tu normal bagi kau? Semua benda jadi biasa. Dia balik kepada normal. Adakah kita perlu normalkan semua benda, sedangkan kita manusia sebenarnya tak normal. Kita luar biasa. Kita sangat unik dan tak seimbang. Aku rasa bangga. So macam Ify cakap, kita tujuan kita kejar merit ni. Aku dekat kepala aku lah, tujuan kita kejar merit ni untuk excellency. So Ify punya keyword tu dapat. Apa yang kau nak counter, Tess? Kau nak kejar sangat ke normal? To be honest kan, fikir pasal tu kan. Ingat tak Albert Einstein pernah berkata-kata? Satu baru kata-kata. Untunglah dia berkata-kata. Okay. Dia tak sembang pasal E equal MC square je tau. Dia ada sembang pasal satu benda lagi. If you thought, the problem with yang SPM ni semua kan, adalah ada systemic problem. Kita human inherently different. Betul tak? Yes. Kita semua berbeza. Okay. So, kalau hang fikir pasal ni kan, hang fikir ikan
monyet dengan zebra. Lepas tu hang buat exam untuk panjat pokok. Aku tahu cerita ni. Yes. So kalau hang buat untuk panjat pokok, mestilah monkey excellent. Fish dengan zebra teruk. Kalau hang buat pasal running, zebra menang. Kalau hang buat pasal itulah itu faham. Masalahnya tapi kebanyakan apa yang kau cakap tu, itu aku punya point. Betul tak? Tapi kebanyakan company dia nak high intellectual. Kenapa? Dapat daripada examination. Yalah, kenapa dia nak tu? Macam keyword ketiga tu tadi, dia nak excellency kan. Kenapa dia nak excellent daripada yang biasa? Kenapa? Contoh, kalau orang tu tidak intellect, dia dah power. Nak aku buat satu ayat je. Skill lain tu yang dia tak ada tu, dia boleh belajar balik. Tapi kalau orang yang tak ada intellect, dia susah nak dapat intellect tu. Dia aku buat satu lah. Sebab boleh dia. Faham tak? You know what I mean? Contohlah kalau kita tengok macam tadi ada yang ikan, ada yang contoh ikan dalam air dia power, kat atas darat tak power. Lepas tu yang haiwan darat power, kat atas darat, dekat dalam air tak power kan. Okay, contoh macam tu kan. Tapi ada kat situ ada tapi tau. Ada je yang hebat dekat dua-dua. Kau tahu badak sumbu. Badak sumbu kau nampak dia besar. Macam dekat darat dia fail, dekat air pun dia fail. Badak sumbu pembunuh tau, dekat darat dengan dekat air. Dia boleh panjat pokok tak? Aku tak cakap pasal aku cakap pasal darat dengan air dulu. Contoh okey lah. Suruh gajah panjat pokok memang kelakar. Apa yang kebanyakan orang nak ambil excellence ni, dia nak ambil manusia. Jadi manusia ni dia dah ada otak, jadi dia boleh belajar berenang. Dia boleh dia dah ada otak, dia boleh bina satu untuk supaya dia dapat bernafas dalam air. Dia dah ada otak, dia boleh bina satu untuk dia terbang. Dari satu lah. You know what I mean? Di penghujung katanya lah sebenarnya kan. Apa yang diorang letak tu just satu label. Basically dia letak law macam undang-undang. Macam kita bincang pasal undang-undang ni tu kan. Kita letak je undang-undang tu, kadang-kadang kita tak follow pun. Tapi disebabkan ada undang-undang tu lah kita jadi manusia. So sebab kita belum ada lagi sistem yang lebih baik. Kalau ada sistem yang lebih baik, rasanya tak perlu kot SPM. Tapi kita belum ada. Aku nak suggest sistem yang lebih baik. Apa tu? Ini theoretically kan, sebab penghujung. Okay. Buat macam ni. Crystal ball. Crystal ball. So macam isekai kan, akan ada crystal ball. Pegang tu macam dapat start. Tengok dia boleh episode. Okay. Aku dah hampir macam boleh bincang. Aku ingat kau nak sebut. Aku ingat keluar mulut kau tadi AI tau. Aku macam kalau dia sebut AI ni menarik macam AI. Aku buat crystal ball. Kau buat crystal ball lah. Lepas tu dalam cerita tu tiba-tiba ada seorang ni OP sangat, crystal ball tu pecah. And then everybody macam this is genius. Kita buat benda ni betul-betul, teknologi yang betul-betul macam ni, supaya crystal ball kita boleh buang job HR. Jadi HR dah tak ada. Tapi kan Touch, kau punya point tu kan, berdasarkan kita punya podcast, aku boleh bagi kau markah tau. Sebab kau sembang parpu. Aku tak, okay. Kalau so dekat penghujung kan, macam mana aku nak merit episod ni? Sebab korang dua kan tengah tie sekarang ni, penghujung kan. Macam mana aku nak bagi merit? Adakah merit aku kena ikut bagi yang excellent, ataupun aku kena merit ikut parpu? Nampak tak bening dekat sini? So aku nak ikut law mana satu ni. Kata ikut host. Yalah, ikut aku. Itu aku tanya kau. Law tu adalah law. Senang cerita macam ni. Are you agree with nepotism ataupun tak? Nepotism kan? Itulah kalau topik kita bincang kan. Pendengar-pendengar kalau dengar kan. Tapi aku tahu aku tak kisah agree pasal nepotism ke apa ke sosialism Tapi aku tahu apa yang agree upon. Racism. Yes. Itu cerita lain bro. Itu topik bahaya tu. Aduh. M type C type I ni lain kali lah. Tapi kan kalau think about it kan, walaupun crystal ball tu sound stupid, sebenarnya ada what if kita boleh create a technology yang AI, if just in case everything is already kau dapat idea sama macam aku tau. AI dengar macam crystal ball, AI already digitalized. Hidup hang semua dah digitalized, ID hang dah digitalized, everything is digitalized. Lepas tu ada satu centralized system. Apa yang dia buat, bila hang fingerprint tu touch crystal ball, dia akan keluar start hang.
Aku rasa ada lah satu movie tu. Dia boleh Yelah, tapi dia boleh buat dia pakai AI. Dia aku tak ingat movie tu apa tajuk dia. Aku rasa mungkin kita boleh cari nanti. Di mana dia dah calculate kau baru lahir ni. Kau punya DNA dia check. Oh, kau umur 21 nanti kau jadi psikopat, kau akan jadi pembunuh. Ada satu cerita dia dah buat dah. So dia dah label kau lahir daripada DNA kau, dia dah label kau. Kau ni DNA. ada satu cerita tu dah keluar. Logis lah. Tak, bukannya DNA early stage. So kalau yang tapi aku rasa aku dah tahu penghujung dia tak. Aku rasa Ah. penghujung dia akan jadi macam Superman punya dunia. So Siapa tahu law cerita Superman tahu lah. Dia punya ending macam mana Superman punya ending dia punya planet. Dia macam cerita Divergent ya. Divergence. Dia aku abang mid stage lah. So yang tu early stage dia check DNA. So yang tu base start hang. Lepas tu macam mana dia pernah verify start hang in future. So untuk start hang in future tu macam contoh masa hang born, this is your start. Tapi satu lah, it will create apa dia panggil? Action. Pyramid. Inequality pyramid. Basically macam food pyramid lah. Food pyramid. Caste system. Ada. Caste dia akan system. start Uji balik. caste system. Lepas tu once okay, dia ni nak pergi kerja. Kelakar agak kau bila kau sebut pasal piramid tu kan. Lepas tu aku kenal kau Tajuddin. Memang benda tu dalam darah kau kan. Right. Kasta system. Memang. So lepas kita sampai situ lah penghujung dia sekejap, sebenarnya. satu lagi bagi Aku aku malas ambil tu. nanti kau jadi racist semua. Aku tak nak. Tak tahu kenapa tak. Sebab kau dah start merepek memang kena baik dengan kita punya episod ni. So aku Nak satu lagi bagi aku habis lagi aku. Sila kata penutup kau. Sila. Aku tak puas hati ni. So middle of the road hang ada AI yang compile hang punya whole digital ID, whole digital footprint. Lepas tu dia akan calculate start based on that. Daripada base start hang. Ada. So daripada tu tak begitu accurate kan. Kalau ada benda yang tak digitalize, yang dia tak letakkan dekat dalam dia punya data. Itu masalah dia. I mean, we need to digitalize everything. Dia gerak jalan pergi mana. Macam China, CCTV everywhere. Masalah China dah start buat benda tu. Dia macam bila kau sebut kan, benda tu dah ada tu. Mall ke. So macam tu aku kena bagi kau satu point lah Touch. Dang it. Last minute kau bagi macam tu kan. Secara tak langsung kau menang kot aku rasa. Sebab kau macam betul lah, benda tu dah jadi sekarang tu. Dengar macam utopian, benda tu bunyi macam merepek. Tapi masalah benda tu dah jadi tu dekat China kan. Tapi dekat China dia disebabkan dia begitu masukkan digitalize ni, dia ada masalah nepotism lagi sekali. Sebab itu tu ada isu juga tu. Ada isu kabel. Sebab dia guna data dia jadi yang dia jadi CCP bagus. Ada. Walaupun dia ada sistem merit, ada score. Apa tu? Chinese score tambah kan, kelakar. Dia guna data orang yang bagus. Contohnya orang tu di bahagian rural area kan, di bijak kan. Dia ambil data orang tu, dia letak kat anak menteri ke apa. Lepas tu anak menteri tu dapat masuk kat universiti yang dia nak. Lepas tu anak yang sepatutnya boleh masuk tu, dia dapat data anak menteri yang tak bagus. So itu the dark side of the story. Daripada episod ni kita boleh tahu plus 200 social point. Minus 200 social point. TikTok dah kena ban apa semua. So dekat situ saja aku rasa sampai. Aku rasa Touch, kau punya cerita memang parpu, memang kecang. Aku rasa aku kasih kau lah. Dia macam last minute dia bagi point parpu macam tu Fi. Dia nepotism sebenarnya Bil. Tak, hang kena faham Fi. Nepotism ke socialism ke tak kisah. We are united by racism. So I rest my case. So itu kata-kata penghujung kau? Pemenang lah. Touch, apa kata-kata penghujung kau? Itulah kata-kata pemenang. Okay, Effie yang kalah. Effie kau kalah walaupun point kau menarik, tapi kau still kalah. Alhamdulillah. Deket. Alhamdulillah pula. Inilah baik dan buruk nepotism pendengar-pendengar semua. Kita nampak walaupun macam Effie ni dengar macam excellence, tapi dia still kalah juga. Sebab apa? Sebab aku pilih bulu. Touch menang. Risau. Kabel kuat Kabel kuat okay. So rasa sampai sini sajalah episod kita pada minggu ni. Banyak halangan tu. Benda dah sampai part 1, part 2 dah ni. Cerita pun spicy je lah topik ni. Tapi sampai sini saja pendengar-pendengar. Terima kasih kerana dia mendengar. Dan harap dia akan timbulkanlah satu pemikiran dalam otak anda macam betul ke apa dia merepek ni kan. Sebab apa? Sebab dekat podcast Parpu Kencang ni kita memang sembang kencang kasih terbang. I'm out. Jumpa anda pada minggu hadapan. Bye-bye. Bye.
Bye.